Hari ni dia paling lambat. Dia suruh pukul 9 keluar, pukul 9 dia tak tahu mana. Hello guys. So sekian lama kita tak bertemu. Hari ni kita dengan kawan-kawan kita buat kerja di Taman Botani yang sangat indah ini. Tak tu keindahnya, asyik lambat je kerja. Dan bebel lah. Apa? Nak tong sampah tu kau just melangkah situ, kau turun dah sampai. Mana? Kau rasa jarak mana yang paling dekat ni? Yang ni lah yang kedus sikit. Dia tengah pilih mana tong sampah yang nak kena buang. Antara sana atau yang depan ni. Ni buat apa? Dia tengah tampal-tampal. Padah nak yang Aku nak cerita kisah tadi. Okey. Semalam kita orang booking, kita orang cadang keluar pukul 9. Oh, tak payah cerita lah yang tu. Lepas tu Semua lambat. lepas tu Alif kata lah keluar pukul, aku masuk YouTube tahun ni. Sebab tu aku nak pukul 9. Keluar sebab aku tahu aku lambat. pukul ni apa mah? Pukul 10 cakap lah, pukul 10. Cuma macam awalnya pukul 9, aku tak bangun lagi pukul 9 tu. Bangun subuh tu tidur balik. Lepas tu apa benda dia? Okey, pukul 10 tu member seorang ni je baru sampai. Yang ni je baru sampai. Semua baru gerak. Aku tak sampai lagi. Pukul 9 tu baru mandi je sebenarnya. Kau pukul lah. Pukul 9, pukul 10 aku baru mandi. Pukul 9 tu ambil baju. Betul sampai pukul 9.30, ambil baju sampai 9.30. Lepas tu 9.30 tu aku sama makan. Lepas tu aku beritahu mak aku nak keluar. Waktu tu on point kat situ nak keluar. Petanda nak keluar lah. Lepas tu mak aku kata, pukul apa? Pukul 10. Dah nak pukul 10 baru nak keluar. Lepas tu tak apa, diorang mesti lambat. Tahu-tahu tu terlambat. Cadang pukul 10, orang tu datang pukul 11.30. 1 jam setengah no. Tak apa lah tu. Entahlah. Penat menunggu dia saja. Ya. Sedap dia ni. Ya, amat pula semut. Aku nak beli yang pink tu. Sebab tu lah. Aku dah cara naik pukul 9, kau nak pukul 10 sebab aku tahu kau akan lewat. Lepas tu, Kau lah kena keluar. lepas tu kata nak pergi perpustakaan. Ini dekat Google dah tulis tutup. Diam. Dia perpustakaan Tak dengar, tu tak dengar. Wisma tu. Dia nak pergi kat sebelah tu Wisma. Wisma tu mana ada tempat lepak nak duduk Aku sini. salah bagi lah perpustakaan tu. Perpustakaan tutup hari Isnin. Aku tak tahu kenapa tutup. Orang Isnin nak buka kan? Itulah tu. Kenapa dia nak tutup? Patutnya ada Ahad dia tutup tu. Tak faham tu. Hari Ahad Sabtu tak boleh tutup. Sebab waktu tu budak-budak suti. Tapi sini Kita budak akan datang. Tutup sama ni. Tapi memang Siapa buang sampah ni? Tengok ni. Hai. Tempat dah cantik. Tong sampah dekat je kot. Buanglah. Apa entah tu. Itu kita nak buat apa sekarang? dia nak kena senang. Kita memang kita makan dulu Ni tengok. Bateri 60. Aku 20. Nampak? Banyaknya orang English kat sini. Aku tak tahulah aku dekat apa Kau apa kau kat England sekarang ni? dekat Amerika. Okey, sekarang ni kita bertanya. Orang cuti buat apa? Aku sehari bangun main phone tidur. Tidur bangun main Aku- phone. Aku ada banyak lah. Kerja kosongnya. Oh, sedih. Aku rasa sebab ramai baru habis PM. Aku mesyuarat, Kau mesyuarat pergi apa? pergi mesyuarat, pergi Apa yang buat baju? kerja jahit. Dekat rumah aku ada mesin jahit. So aku jahit. Kau tahu ke? Tahu lah, kau ingat apa? Basic je jahit yang terkoyak macam tu je. Kau ingat apa? Aku nak jahit yang mewah. Nak buat dress yang panjang tu. Tak, kebaya tu. Kebaya pun tak jahit lagi. Aku sedang mungkin Jumaat ni atau Tak, yang body tu. Badis tu hari Sabtu Ahad. Lepas tu je lah, pergi majlis kahwin. Semalam je paling banyak majlis kahwin, aku pergi.
2 je. Malam nak tahu tak? Majlis kahwin tu pukul 11 hingga pukul 4. Kau sampai pukul 5. Majlis kahwin kau kat mana? Hmm? Majlis kahwin kau kat mana? Majlis kahwin tu kat KL. Ya dekat mana memanglah kat KL. Aku sekarang dekat KL. Risau juga ah. Tahu kan? Aku tahu kat KL majlis kahwin tu. Pukul 11 sampai pukul 4. Kau tahu tak? Okay, aku pula kisah sayang aku. Hari Sabtu. Kau tahu kalau aku pergi hantar aku dekat airport. So, dia nak pergi Labuan. Lepas tu, lepas pergi airport tu, kita orang pergi dah masih kahwin kawan, anak kawan mak aku. Pukul 11 sampai pukul 4. So, pergi. Okay, pergi. Ada lagi satu majlis kahwin. Kita nak tengok pukul berapa. Lepas tu, dah siap makan dalam kereta nak tengok dah habis ni. Tengok pukul apa tak? Pukul 8 hingga pukul 11. Kita orang dah sampai majlis kahwin tu pukul 11. Majlis kahwin lagi satu tu. So macam sempat lagi satu kan. Lepas tu kita orang dah balik rumah, relax semua kan. Kau tahu tak? Rupa-rupanya 8 sampai 11 malam. Allah. So kita orang sempatlah pergi, alhamdulillah. Aku pukul 11 pagi hingga 4 petang. Sampai pukul 5. Biasalah Sebaiklah kau kan orang VIP. yang kahwin tu macam kena tak apa. Makan. Dia kata buatlah, bawa keluarlah makanan baru tu. Nasib baik ada tinggal lagi satu baldi nasi. Satu Baldi kau. Dia dalam tu tak dalam tu sabun ke apa kan. rupanya dia lagi lambat dari kita orang. Tapi orang pengantin tu lepas tu dia kata dia nak balik dah. Aku tak kenal, aku maafkan dia. Dia boleh bayar murah je. Tu RM1.50 ya? Ya, RM1. Tengok betapa berjimatnya. Aku je dalam jimat. Air lain sedap. Tak tahu aku. Apa Beza lah air. Aku ada ni sedap kan? Tak ingat air apa. Air ni sedap kan? Boleh rasa air pahit. Air ni sedap kan? Air tu tak sedap. Sedap. Asalkan sejuk okey. Spring ni. Spice apa? Spritzer. Spritzer sedap. Aku nak buat apa ni? Dia ni bagilah dia nak buat apa. Tak, aku nak buat apa ni? Kan nak buat vlog kat sini je. Kau pandai tampal tak? Tanpa apa? Ni. Tak, aku nak boleh? Aku nak koyak pula. Aku nak gunting, nak koyak pula. Kau nak buat aku koyakkan. Jahit tapi ada duit. Aku? Mama Rani. Tak jahit tangan. Tak, aku jahit lesen tu. Apa nak? Apa dia? Tapi Buat apa ni? Please. dalam video online kau kena setting. Kenapa? Masa tu juga. Siapa? Jahit apa? Ya macam jahit. Aku semalam jahit kurang kulit. Kat mana kan? Orang jahitkan orang punya ke? Wish, Omar Rani. air tu berhenti ke weh? Semalam aku jahit apa tu? Dia jampi Tang tu. Dia jampi air tu berhenti Aku jahit nombor buka. Taklah, dia duduk situ lama-lama tu air tu berhenti. Kata berhenti buat air. Aku nak lalu. Kau yang kita cakap Omar Omar Rani. Ali. Omar Rani. Omar Ali mana? Omar Rani cari Aku tahu Omar Hani je weh. Mana? Omar Hani ni, sorry. Omar Hana, Omar Hani. Dah terdapat nama buat member. nak cari orang boleh jahit tak? Jahit. Oh, jahit tangan. Nak belut. Ni bayar tak? Allah. Tapi aku dah selama kalau aku tidur saya dah lama. Bila dah suruh tu? Aku kena tunjuk dulu dia tanya kau baru dia tunjuk. Siapa? Bos lah kat dia bos lah. Kat bos. Aku tak pandai lah tu. Cuba macam mengakibatkan diri kau tak ada hidup. Weh, asal diam nak bunyi tau. Aku tak nak diam. Nak bising. Tak naklah diam macam ni, babe. Buka air, please. Dah biar air. Bayar air. Bayar bil air, please. Tak ada air penuh. Dia kena guna air ni. Elektrik, tak ada elektrik. Bayar listrik ni. Tiba-tiba diam. Tengok. Air tak ada. Macam mana orang nak tak bagi tu nak tengok. Nampak tak? Ada air pancit. Tak ada kat sini. 2, tiba-tiba dah kosong terus. Diam, babe. Macam sunyi macam kita je kat sini. Oh, dia tahu petang-petang tak siapa pergi taman. So air sungai pula. Air terjun ni macam tak ada function. Kalau buka. Siapa kata
kan? Kalau aku, kita buat macam ni je lah. Kita tebuk tepi ni. Lepas tu cover ni kita tampal-tampal. Lepas tu apa? Itu yang paling senang. Siap. Itu paling senang je. Sebab sekarang dah pukul berapa? Perut aku dah geluk-geluk dah ni. Kau ni, orang suruh makan tadi tak nak dengar. Sebab aku dah siapkan kerja dulu. Lepas tu kau nak pergi mana? Sebab kalau aku Kalau kau makan mampus dulu- kat sini, kita tak nak bawa. Dia tak apa. Tak apa, dia mampu kita sampai dalam sungai tu, tasik tu, senang. Kalau aku makan dulu, nanti aku tengah buat kerja aku tertidur. Sama je aku rasa tidur makan tak tidur makan. Kat bingkit. Makan tidur, tak makan pun tidur. Sama je. Ada beza lah. Bezanya kalau aku tak makan, bezanya aku tidur lambat. Sama je tidur juga. Lambat sikit je macam tak ada beza. Dah siap, toko dah siap. Cepat. Simpan gambar. Aduh, sakit kaki. Pelik kan, kita nak cantik alam tapi orang buang sampah rata-rata. Kita tak boleh buang sampah rata-rata lah tahun ni. Nanti kena saman 2,000 ataupun penjara ataupun buat khidmat masyarakat. Cuci tandas ke, cuci tasik ke. Cuci tasik ni. Tapi ayah aku nak beda, aku nak top up macam ni. Ada benda berenang. Berenang tu. Ya, 2 ekor. atas ni ada apa? Oh, dia bergaduh. Ada ikan lah dalam tu tadi aku tengok. Tengok dia ada bergaduh tu. Kalau lah yang ni macam dalam game Macam aku nampak kepala je. mana benda bergaduh ni? Tu nampak tak macam dia coklat terapung tu? Itik kan? Tak, macam biawak. Tu nampak dia sambung jalan. 2 ekor tu. Apa benda tu? Oh, jauh. Satu depan, satu belakang. Tengok dia tengah kejar. Dia apa? Nak tengok tak apa benda? Apa benda tu? Alah tak nampak lah babe. Sekejap kita pusing kamera. Nampak tu? Tu satu. Lagi seekor belakang kot. Tu lagi seekor. Aduh tu satu. Nampak? Dia nak panjat ke babe? Nanti dia Tengok. gaduh. Tengok. Nak penat-penat je cakap tak rekod. Tak besar. Luas. Luas pemandangan. Kat sana pun ada. Tak tu. Tapi kalau dekat sini dia bau tasik dah, bau busuk. Sekarang kita tengah kemas-kemas sebab kita nak jalan-jalan. Member dah lapar. Tak tahu lah kenapa dia lapar. Dan dah dia lapar. Itulah tadi orang. Sabar tak Marah. Tadi aku tengok dia macam ada tengok sesuatu. Tak ada apa pun. Semua tengok. Sekejap aku nak tak gambar dia ni. Tak gambar pula dulu. Kita tinggalkan dia berseorangan di situ dengan orang lain. Biarkan dia. Kata cantik ke tak? Aku main. Oh, apa yang ke muncak lah kita naik ni? Ada lagi. Asal pecah-pecah weh. Kan? Pecah-pecah. Mungkin dia nak baiki balik kot. Weh, ni semua naik bukit ni macam penat je nak naik. Tak ada apa-apa je. Masuk-masuk siapa kamu ni? Tengok saya bukit semuanya. Tengok tu. Muncak sampai ke atas. Macam bangsal Kau tengok jalan dia.
Ni masuk kem tentera ni. Yang ni tak habis-habis kat gaji kasut. Ha? Kita ikut sana, nanti kita turun. Nak mana? Bawah ke atas? dah penat mendaki tu. Jalan ni macam mana? Ke sana. Kau tengok dia punya outfit. Oh, bapak putihnya. Tak payah kau putih-putih. Tengok dia punya terjun tu Perth. Sekarang nak mendung tau. Kita jalan-jalan je. Apa nak cover lagu ni? Cover ni. Ni kita lalu tepi-tepi pasir je. Pusing je ke? Jauh juga dah jalan dah. Besar pemandangan. Sekarang kita on dia balik. Kita dah balik dah guys. Selepas seharian kita jalan. Dah makan dah. Semua dah kenyang. Kecuali ni. Rasa lapar kerja dia. Tak tahu kenapa rasa lapar. Balik je. Tak lapar sana, lapar sana. Lepas tu tadi dia duduk semua mati lampu. Bila dia duduk lampu semua mati. Apa ada aura. Aura elektrik dia kuat sangat. Okay, dah bye-bye semua.